Welcome back to my channel, I'm Mas Kenain. Video kali ni kita akan tukar kompresor. Sebab kompresor kita dah bocor dah. Sebab tu kereta kita tak ada aircon sekarang. Bila buat kerja ke apa, bila tak hujan, beruap kereta. So aku dah beli barang lah. Jom kita pergi pasang dulu. Let's go. Okay, aku dah sampai dah kat bengkel ni. So kita tengok diorang pasang macam mana. Nanti aku bagi tahu total harga berapa. Okay guys, ini barang dia. Tapi ini barang recon lah, bukan baru. So dah boleh pakai lah. Okay, sebab kereta aku dah lama panas ni. Okay, let's go.
yang selalu aku beli tu dia tak ada jual barang aircon kereta. Kedai tu je ada barang untuk spare part aircon kereta lah. So, aku dah beli kat situ. Harap-harap dia tahan lama lah aircon ni, okay? Tak tahan sekejap. Sebab warranty dia hanya 3 bulan saja. Okay, aircon kita pun dah sejuk. Aku akan bagi tahu total berapa kos hari ni aku buat. Okay guys, untuk harga barang aku beli kat kedai spare part adalah RM300. So, pasang kat bengkel dia bagi aku RM100. Ini sampu pasang dia, letak gas, aircon, semua benda lah. Benda tu yang aku tunjuk tadi semua kan. Hanya RM100 saja. Total untuk video kali ni adalah RM400. RM400 aku habis video kali ni untuk tukar kompresor. Lagipun kompresor ni kita tak pernah tukar lagi. Kompresor ni masih lama tak pernah tukar langsung. Ini pun kita baru tukar. Harap yang Nikon saya beli ni dia tahan lama lah. Okay, itu saja untuk video kali ni. Hanya tukar kompresor Wira yang dah lama tak tukar dan dia dah bocor. Kita tunggu minggu depan kita akan tukar apa, okay? Stay tune. Jumpa lagi. Bye bye.